Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Haji Yaakob. Ya, Saya Masang dari Pulau. Assalamualaikum Dr. Daina. Waalaikumsalam. Doktor, Ya. umat Islam disuruh mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya. Dan mempercayainya, mengkaji kejadian alam. Ya. Dan mempercayai alam akhirat. Ya. Jadi apakah perkaitannya pula dengan 4 mazhab yang wajib diikuti? Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Siapa tadi yang bertanya tadi? Cik Mak Saad daripada Cik Mak Saad, ya? Ya, cara dasarnya kenyataan Cik Mak Saad itu betul. Cara dasar kita mesti malah wajib hidup dan juga beraktiviti berdasarkan Quran dan hadis ataupun Quran dan sunnah. Itu bahagian pertama. Saya nak komen sikit kenyataan itu. Saya mengakui dia betul. Tetapi kena diperincikan sedikit lagi. Sebab kadang-kadang di celah-celah betul tu jadi tak betul. Contohnya bila kita kata kita perlu kembali pada Quran. Kita perlu kembali kepada Quran itu apa maksudnya? Maksudnya memahaminya secara betul. Itu saya sebutkan tadi. Bila kita sebut memahami Quran secara yang betul, kita sedang menyentuh metodologi. Metod, cara, pendekatan memahami Al-Quran. Baru ini saya ke Singapura, bercakap pada pelajar-pelajar Quran di sana. Saya mengatakan setengah orang selepas dia kaji Quran dia jadi semakin sesat. Selepas dia belajar Quran dia jadi semakin jauh dari kebenaran. Maka ustaz-ustazah, pelajar-pelajar Al-Hafiz di sana terkejut dengan kenyataan saya. Maka timbul dialog. Mengapa doktor berkata demikian? Itulah soalan yang sedang saya tunggu. Saya kata sebab metodologi memahami Quran salah. Quran itu benar, tetapi cara tafsirnya salah. Dan saya alhamdulillah sempat membawa pada mereka dan juga mengkhatam sebuah buku karangan seorang tokoh ulama Azhar, iaitu Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Buku beliau Masya Allah diterjemahkan oleh JAKIM di Malaysia. Saya ingat satu Ustaz JAKIM yang sepatutnya saya puji. So buku ini saya kata di Singapura setiap ustaz jangan tak baca buku ni sebab dia penting. Tajuk bukunya ialah Hadis Israiliyat dan Hadis Palsu dalam kitab tafsir. Subhanallah. Hadis Israiliyat bermaksud dia bukan hadis Nabi. Israiliyat punya, ahli kitab dahulu punya, cerita dari mulut ke mulut tapi termuat dalam kitab tafsir. Kalau ustaz-ustaz yang mengajar Quran menggunakan kitab itu tidak berhati-hati, dia ceritakan tafsiran ayat berpandukan hadis yang memang sepatutnya kita tolak. Dan juga kata Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah merujuk pada kitab-kitab yang popular, dia kata ada juga hadis palsu dalam sebahagian kitab tafsir. Dan kebetulanlah Tuan Haji, sebelum saya ke Singapura, ada seorang pelajar universiti hantar email pada saya. Bunyi email itu macam gawat sangat, sehingga perlu saya baca masa itu juga. Saya rasa ini bab akidah besar. Dia kata tergugat iman dia sebab ustaz di universiti dia, ini email itu, ustaz di universitinya semalam telah mengajar tafsir Quran. Dan ustaz itu mengatakan umur bumi 7,000 tahun. Dan bumi ini berada di hujung tanduk lembu. Subhanallah. Budak ini budak sains. Pelajar universiti di bidang sains. Orang sains, belajar biologi dan sebagainya mengetahui bumi ini tak mungkin ada di hujung tanduk lembu. Tapi ustaz ni berkata demikian. Minta Dr. Daniel tolonglah hilangkan keraguan saya terhadap Al-Quran. Dia merasakan, budak itu merasakan yang ustaz itu katakan dari Quran. Saya mengatakan tidak. Adik kena bezakan perkataan dari murid ustaz dengan wahyu Allah. Allah tak pernah mengatakan bumi ini umurnya 7,000 tahun. Tak pernah satu huruf, satu ayat pun yang mengatakan bumi di hujung tanduk. Tak ada. Kemudian saya berkata, alhamdulillah saya dah khatam baca buku tadi. Dan saya mengatakan Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah telah mengkaji riwayat-riwayat dan dia mengatakan di antara riwayat palsu, riwayat maudhu', bukan dhaif, palsu, kena buang, yang terdapat dalam sebahagian kitab tafsir ialah yang mengatakan umur bumi 7,000 dan dia berada di hujung tanduk. Betul-betul macam yang ustaz tu beritahu. Jadi saya berkata
Adik, hadis yang ustaz itu sebutkan, saya kata dalam bahasa yang bagi dia faham, hadis tong-tong sampah. Hadis palsu, haram kita pakai. Maka kembalilah pada tafsir yang betul, gunakan metodologi yang betul. Jadi tak cukup sekadar kita berkata kembali pada Quran, tak cukup. Dia kena faham betul-betul maksudnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Demikian dengan hadis. Ada hadis palsu, ada hadis Israelian. Dia kena tapis betul-betul supaya hadis itu benar-benar kuat, insya-Allah. Bila kita faham itu, dia asas untuk memahami persoalan yang kedua tadi tentang mazhab. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang kuat, yang terbuka kepada tafsiran. Terbuka kepada tafsiran. Dan bila kita sebut mazhab, perlu saya sebutkan dengan ringkasnya, dia hanya menyentuh benda-benda ranting. Mazhab ni wujud menyentuh hanya benda ranting. Ini kita kena faham betul. Dia berbeza, minta maaf, dengan banyak agama lain. Mazhab mereka menyentuh benda pokok. Kadang-kala kitab ini dengan kitab itu, kitab rujukan asal sudah berbeza. Kita Quran sama, hadis-hadis cara dasar pun telah pun dibukukan, merujuk pada benda yang sama, tapi cara faham mungkin berbeza. Tapi tidak langsung menyentuh benda dasar. Benda dasar seperti tauhid, Allah Esa, alam ghaibnya, malaikatnya, nabi-nabinya, semua mesti merujuk pada nas yang jelas lagi kuat. Tak ada keraguan. Tapi dalam hal-hal fiqh yang ranting, itu saja melahirkan mazhab. Dia tak timbul kecelaruan. Contohnya, kita ambil wuduk macam mana? Adakah kita sapu kepala tu, sapu 1/4 saja, ataupun kata Imam Syafi'i sekadar kena air pun dah cukup, ataupun bagi setengah mazhab seluruh kepala. Itu saja perbezaan. Tapi tentang ambil wuduk tu wajib, sepakat. Tentang sapu kepala tu mesti sepakat. Tapi banyak mana tak sepakat? Sikit ya. Ini melahirkan mazhab. Jadi dia bukan isu besar. Cuma yang perlu kita faham benda besarnya ialah jangan bertelaga, jangan bergaduh, jangan bersengketa tentang benda mazhab. Sebab kesemua mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi dan juga Maliki, semua ini muktabar, diiktiraf, semua ahli sunnah wal jamaah, semuanya betul. Cuma perbezaan pendapat dalam keadaan semua betul. Bila semua betul, nak bergaduh buat apa? Kita pegang Syafi'i di Malaysia, jangan kita kutuk mazhab lain. Itulah konsep yang kita kena pegang. InsyaAllah. Ya, terima kasih Cik Saad pada Belik Pulau tadi. Dan Doktor ya, untuk nak menafsirkan pertemuan-pertemuan baru yang digali pada Al-Quran ini memerlukan satu ketajaman akal, Doktor. Ya. Jadi bukan calang-calang orang lah maksudnya, Doktor. Ya. Macam mana ni? Ya, betul. Itu benar. Sebab itu bila kita nak kaitkan, ini pertanyaan cepu mas petang ini, nak kaitkan Al-Quran sebagai contoh dengan ilmu kontemporari, dengan ilmu semasa, itu memerlukan metodologi yang kemas. Sebab itu pendekatan kita ialah pertama sekali, ialah pendekatan yang telah dilalui oleh ulama salafus soleh. Bagaimana kita mentafsir Al-Quran? Kita memahami itu dahulu. Ulama sepakat mengatakan cara yang terbaik Al-Quran mentafsir Al-Quran. Al-Quran mentafsir Al-Quran. Contoh bila Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Nya itu apa dia? Dia kaitkan dengan ayat yang lain. Maka untuk kita faham ayat itu dikait dengan ayat Quran yang lain. Itu tafsir yang pertama. Yang keduanya sunnah digunakan. Yang ketiganya aqwalus sahabah digunakan. Perkataan, tafsiran oleh para sahabat digunakan. Yang keempatnya aqwal ulama secara umum, terutamanya tabi'in dan mereka yang menjadi anak murid pada tabi'in. Ataupun cara yang kelimanya ialah dengan mentafsirkan ayat Quran berpandukan lughah Arabiah ataupun bahasa Arab. Ini pendekatan-pendekatan yang diterima secara rasminya. Kemudian di mana letaknya ilmu kontemporari?